Dia kata orang bayar dia. Tapi masa tu fizikal senang kan? Ya, waktu saya ni macam mana? 50% properti saya adalah fizikal dan memang saya menang, memang benda tu memang ada. Itu dapat dinafikan lah. Tapi sekarang ni kita tak kenal. Sedangkan waktu fizikal pun kita sure tak sure menang ke tak menang. Bentar lagi ni. Tapi memang berani lah. Dia kos seorang tu dia nak bayar. Memang tak patut lah, tak patut. Dia cakap saya nak bid ni tinggi, tapi kalau puan pun tinggi dan tak nak terima duit macam ni lah, saya nak bayar ni, tak apalah, kita lawan je lah nanti dalam tu. Ya betul, kita lawan je lah, kita lawan benda yang betul kan. Dia pun cakap sebab yang menang sebelum ni 2015 215,000. Macam tu lah. So saya pun dah jadi 50-50, tapi still saya tak ni lagi lah. Tak pernah cakap lah dulu kan. Dia offer 1,500 lah tadi. Saya kata saya tak tahu lah, saya kita tengok, kita takkan bid kalau dia seorang je bid. Macam mana? Saya akan tengok dulu, kita tengok berapa ramai yang masuk. Tadi dia cakap dengan saya, kita ada 4 orang tau nak bid rumah ni. Dia kata, tak apa, tak ada maknanya. Semua nanti lawan juga dalam ni. Itulah Tapi teacher memang nak 180,000 je, sikit benar. Okey lah, 200 lah. Kan, 200 hari tu pun dah sampai 200 berapa kan rumah ni? Dah hari tu 215. Macam mana nak letih lagi tu doktor? Sebabnya rumah ni itu kan ada hutang lagi 8,000. Hutang lagi 8,000 tapi okey je lah. Lepas tu Yalah, hari tu kita tak payah nak risaukan yang claim. Yang tu nanti lawyer akan suruh dia bayar dulu. Hari tu 2015, saya 215,000. Hari tu 200 lebih kan? 230 ke? 215,000 kan? Yang 154 start bidding price kan? So, tapi yang review tak ada menarik. Betul lah sampai 2015 dan 215,000 pula kan boleh paling-paling setakat 210,000. Okey tak doktor untuk rumah ni? 210? 210. Boleh. 210 je lah saya berani. Sebab dia bagus benda-benda ni semua satu tu je. View dia je tak cantik. Dia dekat lah dengan kolam lah, dengan apa semua tu. Okay, ni rumah pertama. Petaling Jaya 580,000 per. Ni rumah ni single bidder. Wow, 3 single bidder. Best nampak 580,000. Berbaloi lah guys. Berbaloi. Sold 580,000. Rumah intermediate service with one car park. Ni Petaling Jaya Damansara kondominium, duplex kondominium. Mahadi bin Badrul Zaman. Okay, so called Datuk Mahadi punya rumah kena lelang 578,000. Ya Allah. First calling. Sabar je lah. Second calling. 578,000. Ya Allah, ni pun ada bidder seorang. Bidder pun seorang je. Masya Allah, terbaik lah. Panggilan terakhir 578,000. Siapa tak? No more bid. So